Hai penggemar makanan, korang wajib dengar ni. Budaya makanan Malaysia ni lebih daripada sekadar rasa tahu, ia adalah cara hidup. Jom kita tengok macam mana tabiat makan korang. Malaysia ni terkenal dengan kepelbagaian makanan yang luar biasa sebab ada campuran budaya kat sini. Dari nasi lemak sampai roti canai, setiap hidangan adalah satu pengembaraan. Jom kita cakap pasal tempat makan. Korang ada gerai tepi jalan dan kopi ciam untuk makanan tempatan yang cepat dan murah, macam nasi campur dan kuih tiaw. Lepas tu ada pula warung mamak yang legenda, buka sampai lewat malam. Hidang roti, mi dan kari, sentiasa dengan suasana yang seronok dan meriah. Kopi ciam moden pula menyediakan sarapan klasik. Antaranya roti bakar kaya, telur separuh masak, dan kopi, tapi ada juga makanan barat. Mengidam sesuatu yang cepat, rantai makanan segera menawarkan makanan seperti burger, ayam goreng dan pizza. Tapi hati-hati, makanan ini banyak lemak, garam dan gula, dan tak seimbang sangat. Restoran bagi korang pilihan, hidangan tempatan atau antarabangsa, dan korang boleh minta pilihan yang lebih sihat. Dan jangan lupa tempat lepak, kafe, kedai pencuci mulut, bubble tea, sesuai sangat untuk lepak, tapi senang sangat nak terlebih makan, terutamanya lewat malam. Orang Malaysia memang suka makan kat luar, dan itu yang membentuk tabiat makan kita. Nak makan lebih sihat? Mula dengan senaraikan makanan harian korang. Tengok cukup tak sayur dan buah. Buat perubahan kecil. Kurangkan makanan berminyak, masin atau manis sikit demi sedikit. Suante. Ingat, pilihan makanan yang bijak membawa kepada kesihatan yang lebih baik. Jadi lain kali korang makan, pilihlah dengan bijak dan nikmati rasa unik Malaysia, satu langkah sihat pada satu masa.